Baik nombor 1. Nak pakai foundation pun boleh, tak nak pakai pun boleh. Berebut dengan anak tu lah. Lain kali beli lebih sikit. 30 keping 30 ml. 30 keping 30 ml. Toner pack tu. Apa tu? Terima kasih lah. Terima kasih lah. Ya Allah, terima kasih bagi saya bunga. Siapa tak nampak baca, tak boleh baca lah. Ya, yang kali saya akan minta itu untuk duit simpan anak-anak saya. Yang itu belum selesai lah. Tapi saya salah sebab saya cerita benda-benda yang dah lepas. Itu kelemahan saya lah. Saya minta maaf lah. Tapi Nur Hakim terima. Dia tak marah saya langsung. Sebab dia kata saya dah pernah melahirkan anak-anak saya. Saya terima je apa awak buat, dia kata. Ini padan dengan muka dia. Itu padan dengan muka dia lah. Apa kita sebaya dia tak sini. Kan? Dia terlepas. Maafkan saya. Tapi hati tu masih, hati tu sayang. Saya sayang Nur Hakim tu. Saya sayang Nur Hakim, saya sayang Meme, saya sayang anak saya sayang. Saya ni ni baik. Okay. Tapi dia orang memang baik lah. Tapi manusia ada kelemahan kan. Saya terlalu sayangkan semualah. Saya terlalu sayangkan semua. Saya tak boleh nak hilang dia orang. Saya tak nak gaduh sebenarnya. Saya cuma kesalahan saya bercerita je. Terima kasih. Doakan saya. Dah tak nak nangis. Jangan terlalu baik tu saya tak tahu nak cakap. Sebab buat baik, boleh ke buat baik? Saya tak tahulah. Ya. Yelah, itulah kelemahan saya. Saya cepat sejuk. Tak ada gak selalu panas. Tak panas pun. Kan lama saya simpan. Saya tak ada pun. Saya sebenarnya tak ada isu pun sebenarnya. Cumanya bila saya nampak dia lupa ke anak-anak saya. Bila dia berbelanja besar-besar tu, dia lupa nak ajak anak-anak belah sini. Tu yang saya kecil hati. Bukan untuk saya. Tapi bila geram tu, saya bercerita tu atas pengalaman saya je lah. Itu je lah. Saya minta maaf lah. Minta maaf sangat. Yang pasal nafkah tu insyaAllah. Doakanlah. Kalau tak boleh, tak baik bergaduh, nanti mati susah kan. Doakanlah. Dia tak boleh. Jangan rosakkan ukhuwah yang dah ada tu, yang dah terbina. Doakan saya. Tak apalah. Anak-anak tu saya redha dah. Dan memang banyak kelemahan saya. Masa dia orang kecil-kecil pun banyak kelemahan saya kan. Doakanlah. Doakan yang terbaik. Itu benda-benda pukul tu sebenarnya benda yang dah lama sangat pun saya dah lupa dah. Saya dah lupa dah sebenarnya. Saya dah tak heran. Tapi semalam sebab kakak dia sibuk masuk campur. Kakak dengan anak buah dia masuk campur tu. Saya terlepas. Saya sebenarnya tak nak cerita. Tapi saya geram kat kakak dia pula. Tiba-tiba masuk kan. Jangan lupa membeli. Apa tu? Kejap lagi keluar tajuk apa? Lajunya Kak Abby. Keluar Kak Abby masih saya Nur Hakim. Tak apalah. Ni Mimi tak marah pun. Norma pun cakap kat saya, dia sayang saya, dia orang rindu kat saya. Sebab kita ni sebenarnya dah selalu sangat dah spend time masa bersama daripada dulu kan. Cumanya Allah uji tu, bila dia orang berduit sikit, bila dia orang kaya tu, dia orang berjalan-jalan tu, dia orang lupa kita orang ni. Yelah sebab ramai kan. Tak, dia toner pack pula. Dia SPF 50. Dia apa orang kata cakap, dia glowing sunscreen. Tak ada. Janganlah pasal prank ke boycott tu semua tak ada kena-kena. Rezeki kan Allah bagi. Jangan cakap benda-benda tu. Jangan over sangat. Semoga Kak Abby rezeki Allah bagi. Orang ikhlas kerana takut. Tak ada. Dia tak takut apa pun. Bukanlah takut apa. Cumanya dia sedih lah. Sebab kita orang dah elok berbaik. Cuma dia leka buat dia lupa. Dia terlupa ya. Dia terlupa Wak Abby Abadi. Tak. Jangan. Bukan pasal boycott pula. Bukan pasal boycott. Kita ni ada kelemahan lah. Dah seronok sangat kan. Terlupa anak-anak dia belah sini. Dia terlupa. Dia seronok sangat. Dia ingat macam dia baru kahwin dengan yang belah sana kan. Dia lupa dia pernah kahwin dengan Abby Abadi. Kan. Saya cuma salah. Saya memang mengakulah salah saya. Saya dah tercerita banyak benda.
Saya cerita banyak benda yang semalam tu terlepas beberapa benda tu. Sebab kakak dia kacau. Kakak dia masuk campur. Saya geram. Kalau kakak dia tak ada masuk campur, saya tak cerita lah benda-benda lepas yang dah terlalu lama tu. Saya cakap kat Nur Makis malah jangan bagi saya bercakap lah. Saya tak bercakap tu habis baik dah tu. Habis baik dah saya ni jenis tak bercerita. Saya memang daripada dulu saya tak ada cerita pun hal-hal keluarga, hal anak-anak. Ada duit ke tak ada duit ke, miskin ke, seksa ke, apa ke, saya tak cerita pun kat orang. Saya diam-diam je. Tersalah. Kesilapan. Kak ABC dah beritahu ni bukan. Yang semalam dia bila orang masuk campur kan. Sebab kakak dia tak duduk KL pun, kakak dia duduk luar. Jarang-jarang pun jumpa. Tapi boleh dia masuk pandai-pandai cakap. Lepas tu anak buah dia sampuk pula, dah bagi berjuta. Saya cakap kat Nur Makis sekarang, bila awak bagi saya berjuta? Dia kata dia pun tak tahu dia orang sampuk macam tu. Lama sangat simpan kan. Tak apa kalau tak apa ni. Terima kasih. Sini betul. Itu je lah. Saya tak ada. Saya minta maaf lah untuk semua-semua yang bersama dengan saya, yang mengikuti permasalahan kami ni. InsyaAllah dia tak ada. Benda ni semua bukan saja-saja buat. Benda-benda tu memang memang saya satu peringkat tu saya rasa sedih untuk anak-anak saya je. Itu je. Jom singgah kat Titi. Tahu, minta maaf tahu. Maafkan saya. Maafkan juga. Meme dengan Norman tak salah. Saya salah lah. Untuk yang sekarang punya situasi ni saya salah. Dan dia pun terleka. Dia mengakulah. Meme tak ada pun. Meme tak ada. Meme tak campur pun yang pasal nafkah-nafkah ni. Dia tak campur pun. Dia tak tahu pun. Dia tak nak tahu pun. Tak tahu. Dia tak tahu. Maknanya Nur Makim lah. Tak tahu Nepek pakai belah mana. Tahu Nepek menggagak kuat. Apa jadi pada adik Hikmah ni kan? Bukan, kakak dia pun tak pernah campur pun sebelum ni. Tu pun silap juga tu. Kakak dia pun tak pernah campur pun. Sebelum ni tak bunyi pun. Sekali dia bunyi, dia salah lah. Masa orang tengah marah, jangan siram lagi. Jangan siram minyak lagi. Dia bila orang tengah marah, bila dia siram minyak, dia masuk campur. Elok-elok tak ada apa-apa, dia tambah lagi. Kan, dia orang tahu. Kan? Taklah, saya bercerita. Ada orang tanya. Saya cakap lah benda-benda baik. Bukannya saya cakap, sudahlah. Ya, aku sibuk betul yang seorang masuk ni. Sudahlah. Kalau boleh jangan bercerita. Kalau boleh jangan masuk sini. Terima kasih. Saya suka tengok keluarga ni bersama semua. Terima kasih. Terima kasih tap-tap skrin tau. Kulit kering memang saya galakkan pakai dua-dua lah.